Dia ada. Yalah, tadi di kelas dia. Tak saya bagi sini bagi sini. Okey. Sini baby. You ada question lagi ke kak? Oh, tak ada lah. Tak panas dah. Tak hangat sangat lah. Selayang. Okay, YB. Ni tak lama lagi pemilihan parti kan. 12 April ni. So macam mana YB tengok suasana di cabang YB sendiri dan YB tanding apa? Saya kali ini akan bertanding ketua cabang untuk Selayang. So sebelum ni saya merupakan ketua AMK untuk cabang Selayang. Kata suasana kali ini di cabang Selayang kita ada 3 corner fight untuk ketua cabang. Kita meraihkan pendemokrasian dan saya rasa ini sebahagian daripada budaya yang sihat dalam politik ini disebabkan setiap 3 tahun tentunya ada pemilihan seperti ini. So we promote healthier culture untuk politik dan harap kita dapat saing dengan cara yang sihat. Dan kita hari ini telah memasuki countdown dalam 4 hingga 5 hari lagi untuk kawasan Selangor, negeri Selangor akan menghadapi hari mengundi. So kita tengah sibuk bagaimana untuk mobilize dan menyebarkan informasi supaya lebih ramai anggota akan keluar untuk mengundi. Sehingga hari ini saya nak puji satu adalah Parti Keadilan Rakyat kali ini dia melaksanakan pemutihan untuk anggota. So di Selayang ni walaupun lebih daripada 24,000 anggota, tapi dalam pemutihan ini kita dapat dalam 4,600 jumlah anggota yang melaksanakan pemutihan. So sebelum ni memang ada parti-parti yang lain sentiasa bangga dengan angka-angka yang besar, ada berjuta-juta anggota. Tapi keadilan rakyat ni we are more realistic sebab kita nampak penting tu bukan angka, penting tu adalah siapa yang aktif dalam membantu parti dan melaksanakan agenda reformasi yang sentiasa Dato' Seri Anwar Ibrahim sebutkan. So every 3 year, setiap 3 tahun proses ni kita kena menghadapi suka ke tak suka. Tapi dan kita meraihkan budaya persaingan yang sihat. Jangan bergaduh sebab kita dah kerajaan pada hari ini. So ada apa-apa pun kita pakai kempen ke, kali ini kita nampak caranya lebih mature, lebih matang banding dengan sebelum ni. Itu yang saya rasa bangga. Apa YB punya macam manifesto lah untuk kalau YB menang. Sebelum ni di cabang ni sentiasa adalah merupakan benteng kepada agenda reformasi. Sentiasa walaupun Parti Keadilan Rakyat sebelum ni pernah beberapa kali menghadapi pemecahan Dato' Seri Azmi Ali keluar parti dan lain-lain. Tapi selain tetap kukuh disebabkan semangat yang sentiasa kita bawa dan YB William sentiasa memberi message yang benar yang menjadikan Selayang ni sentiasa kukuh dan menjadi benteng kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. So hasrat saya selepas ni, sebelum ni tahun 2022 kita menghadapi pilihan raya dan 2023 kita menghadapi pilihan raya negeri. Dan kita nampak sokongan tu ada menyusut disebabkan kita kata green wave PAS, PN ke, disebabkan informasi tu tak sampai kepada rakyat. Dan cabaran kita sebagai anak muda, kita kena sentiasa aktif untuk berjumpa dan juga menyalurkan informasi supaya kita berharap PRU yang akan datang ataupun PRN yang akan datang kita boleh mengukuhkan kubu kita. Tak kisahlah Templer, Rawang ataupun Kuang pun kita berharap kita kali